Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zahidatul Aziah binti Muhammad Zuki dari SMK Tajar. Jadi hari ini Cikgu akan mengajar kamu tajuk bab 7 berkenaan dengan kerja, tenaga dan kuasa. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat mendefinisikan kerja dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan harian. Yang kedua, menghubungkaitkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Okey, kita fokus kepada kerja dahulu. Jadi, apa itu kerja? Kerja didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sesaran dalam arah daya, iaitu W sama dengan Fs. Maksudnya, kerja iaitu W sama dengan daya F didarabkan dengan sesaran S. Jadi apa itu sesaran? Sesaran ialah jarak terpendek antara titik permulaan dan titik akhir suatu gerakan. Contohnya, daripada A kita nak bergerak ke C, tetapi kita melalui titik B, barulah kita sampai ke C. Jadi ini disebut sebagai jarak. Manakala A ke C, kita macam shortcut lah. Jadi ini adalah sesaran. Okey, cuba murid-murid tengok pada gambar di paparan skrin. Ada banyak situasi di sini. Adakah kesemuanya kerja dilakukan? Okey, kita fokus pada gambar yang pertama, iaitu lelaki yang menolak troli. Okey, pada tangan lelaki ini ada daya dan apabila troli bergerak, maka adalah sesaran. Jadi di sini ada daya dan ada sesaran, maka kerja dilakukan. Kita tengok pula gambar yang kedua. Lelaki ini dia bersandar pada dinding. Jadi adakah kerja dilakukan? Kita tengok daya. Di sini tiada daya yang digunakan. Dan yang kedua, syarat untuk melakukan kerja adalah sesaran. Sesaran pun tiada kerana tiada jarak. Maka tiada kerja yang dilakukan. Kita tengok pula gambar yang ketiga. Seorang lelaki yang menolak dinding. Ada daya tak kat sini? Ada kan bila lelaki ini menolak dinding. Tetapi adakah dinding bergerak? Tidak. Jadi tiada sesaran kat sini. Bermaksud tiada kerja yang dilakukan. Okey, untuk situasi yang seterusnya, kita melambung bola. Tetapi bola bergerak ke hadapan. Jadi, ada daya tak di sini? Ya, daya ada bila kita melambung bola. Seterusnya, bola bergerak dan ada sesaran. Tetapi kenapa kerja tak dilakukan? Cuba murid fikirkan. Kenapa kerja tidak dilakukan di sini? Kerana bola bergerak ke hadapan, bukan ke atas. Jadi dia tidak mengikut arah daya. Sebab itu kerja tidak dilakukan. Jadi untuk unit SI bagi kerja ialah joule. Bermakna 1 joule kerja dilakukan apabila 1 daya Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, iaitu 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Bermaksud kat sini kerja dalam unit joule sama dengan daya dalam unit Newton didarabkan dengan sesaran dalam unit meter. Jadi 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Unit Newton meter ini juga digunakan dalam kuantiti fizik bagi momen daya dan tenaga. Jadi setakat itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.